Halo gang, jom kita lepas gan. Kita kasih fish on. Okey gang, masa ni aku letak kamera dekat bawah. So tak prepare pun, kata ikan nak terus makan kan. So dah makan apa lagi, kita kasih balas sama dia kan. Kasih balas kau. Kasih cukup-cukup. Bunyi drag memang syahdu gang. Layan. Sambil-sambil duk layan, aku tengah duk layan ikan ni, jangan lupa lah subscribe, like dan komen. So sebelum tu aku nak bagi tahu kolam ni dekat Bembang Fish Spot, dan kita tengoklah ikan apa yang kita dapat. Pakai mesin tu, mesin satu lagi mesin abang. Sambil-sambil duk layan video tu gang, jangan lupa subscribe, like and comment, okay? So mari kita tengok ikan apa yang aku dapat ni. So yang pastinya aku rasa ikan patin lah, sebab tarikan dia tak adalah kuat sangat. So bukan mekong, bukan cop raya, so memang ikan patin. Tapi yang aku cari sabar-sabar. Tapi apapun, aku bersyukur, alhamdulillah. Thank you. Okey kan, masa ni aku tengah duk layan-layan kepak roti. Tengah duk kepak roti lah, kita nak buat umpan kan. Tiba-tiba kan, terus ada sambaran atau nyambar umpan aku kan. Apalagi kita kasih balas sama dia. Boleh tahan hingga bunyi drag dia keluar tu. Kita ciptakan dulu, on kamera dulu sambil-sambil kita layan. Okey, aku nak cerita sikit lah setup apa yang aku pakai kali ni. So aku pakai Twin Power size 5000 dengan rod Shimano 1025. So boleh lah buat layan dengan tali 50 LB. So memang santai kita layan, kita jangan kunci ketat, barulah kita rasa dia punya tarikan. Kuat tu. Kita tarik dia tarik balik kan. Layan habis. Masa aku tengah duk layan ni, aku duk siap macam mekong, tak mekong, patin yang besar. Tapi sayang sama sekali. Lucu. Bukan kita. Lucu mekong 50 kilo. Masa ni saja aku bangun, aku pergi nak ketatkan drag. Lepas tu aku nak tukangkan tali. Tiba-tiba kan, pem, dia bagi apa lagi, kita kasih balas fish on kan. Tengah sedap duk balas tu, tiba-tiba kan terluncur. Bukan rezeki kita lagi. Aku dah tak tahu berapa kali dah aku terluncur malam kejadian ni. Tak apa, kita cuba lagi kan. Macam biasa kan, tengah kepal umpan, dia makan fish on lagi. Kita kasih rebat, kita kasih balah cukup-cukup kan. Jangan kasih cat. Terlucu lagi kan. Aku dah tak kira dah berapa kali terlucu. Tapi tak termasuk berapa lagi. Tak apa, kita cuba lagi. Lucu lah. Abang. Nak cabut. Dia tak ada tolak. Tolak. Okey, ubah mesin. Okey. Layan. Betul. Pakai rod juga. Mekong lah. Mekong ni lari. Layan. Dari berapa? Ni abang tu duk. 40. Ni abang 20 pound.
Tu dia. Mekong bawa layan satu kolam lagi. Dia pusing bawa jalan-jalan. Ronda-ronda makan angin. So, standard Mekong lah. Kalau dia makan, memang dia akan pusing kolam. Nasib baik kolam dekat sini yang bersaiz kecil, tak terlalu besar. So, mudahlah untuk kita layan. Tu dia. Mekong ni memang betul-betul dia bawa jalan-jalan kan. Daripada hujung kolam sana sampai dia ke tengah kolam. Gila lah Mekong. Dia datang dekat, dia tekan tu lagi. Itulah Mekong. Layan dulu kan, memang layan. Memang best. Memang steam layan dia. Boleh lah nak lepas-lepas gian kan. So jangan lupa datang ke kolam ni. Ui, sangkup no. Sambil-sambil duk kepau umpan tu, dia makan kan. Fish on lagi ni. Kali ni tak sedikit lah. Teruk boleh sangkut lah. Apa lagi kita balas kasih on. Tekan dulu ni. Dekat. Alhamdulillah. Kali ni kita dapat patin kan. Walaupun bukan saiz yang kita cari, tapi tetap bersyukur. Alhamdulillah. Rezeki jangan ditolak. Kita layan saja sampai dia kita buang kail dia. Adik ipar aku pun dah layan mat. Ikan makan ni boleh tahan. Cuma tak tahu ikan apa. Kita tunggu dan lihat. Fish tetap on. Putih pun. Alhamdulillah kan. Ikut. Jauh peraya kita berjaya daratkan. Syukur. Okey kan, masa ni aku pun berjaya mendapat seekor patin lagi. Alhamdulillah. Okey kan, ni patin yang berjaya didaratkan. Tapi off camera 16 kilo something.